Ni kepala ikan mayung Sabtu Ahad je, bukan masak asam pedas, masak kuah lada. Special orang Melaka. Hari ni kita berada di kawasan perindustrian. Dah macam 999 dah kan. Kedai bakar poyak yang dekat Umbai dulu tu, kan dia dah pindah dekat sini tau. Kawasan perindustrian Tasik Utama dekat Aikro ni. Kedai makan Izan Family Empire. Ikut aku masuk. Untuk makan tengah hari lah. Specialist lah kat sini. Memang best-best lah lauk dia kan. Daripada ayam sambal, ayam balado, ayam kicap, ayam kari. Banyak lauk pauk dia bang. Masak lemak cili api, masak asam pedas. Boleh katakan 30 ke 40 jenis lauk ada kat sini. Kau bayar RM2, lepas tu kau free refill lah. Kau pilih lah air, kau minum lah banyak mana pun. RM2 free refill. Kau kena try juga dia punya menu. Ni, patin klepot dia. Patin tempoyak klepot dia dengan asam pedas. Ikan bakar jangan lupa bang. Ikan bakar dia pun ada macam-macam juga. Ada siakak, ada pari. Tapi aku ambil ni pari lah. Kat sini dia bakar panas-panas, kau boleh makan panas-panas. Paling special dekat sini, kepala ikan mayung Sabtu Ahad je. Masak kuah lada kepala ikan mayung. Harga dia ikut saiz bang, RM18 ke RM20 je, lambat habis. Bagi aku masakan menu-menu dekat kedai makan Izan Family Empire ni memang terbaik daripada dulu lagi. Kedai lama aku dah makan kat kedai dia. Macam-macam menu ada bang, puas hati. Mi bandung udang ada, mi bandung daging pun ada kat sini. Santai-santai nak kena soto dia, ataupun petang-petang nanti nak lepak kena lempeng ataupun cekodok. Cicah pula dengan sambal. Orang Melaka dah boleh datang dah dekat Izan Family Empire ni, Taman Tasik Utama, Aikro Melaka. Bukan baru-baru family meniaga, dah lama dah. Jadi menu-menu dia memang trust. Daripada pukul 7 pagi sampai 7 petang kau dah boleh try dekat sini.